emas dia ni memang detail ni. Korang tengok yang warna ni. Warna ni sebenarnya dia warna macam hijau gelap. Assalamualaikum, hai, selamat datang korang ke akaun Abang Rasid Batman. Jadi untuk episod yang kelima ni, Abang Rasid nak review dekat korang loose figure Yang mana figure ni Abang Rasid dapatkan secara loose. Abang Rasid dapat figure dan semua aksesoris complete. Cuma kotak je tak ada. Ni dia Deathstroke daripada McFarlane Toys, okay. Dan kalau korang nak tahu, Deathstroke ni version Batman Arkham Origin yang mana Abang sangat-sangat suggest untuk korang main game tu. Ataupun paling tak pun kan, korang lain semua kat sini dekat YouTube, Abang sure korang akan jadi Batman fans. Dan korang akan faham macam mana Arkham Asylum itu jadi, Arkham City dan juga Arkham Knight, okay. Jadi apa yang kita dapat kat sini, what's here, kita dapat figure Deathstroke yang memang sangat-sangat cantik bagi Abang Ras, okay. Memang accurate macam dalam video game. Lepas tu kita dapat trading cards. And then accessories kita cuma dapat satu je, weapon je, okay. Dapat dia punya pedang ni. Dan last sekali kita dapat base untuk dirikan Deathstroke ni, okay. Dan kalau kau nak tahu figure ni Abang Ras dapat secara loose. Abang Ras beli sekali dengan Batman Arkham Knight yang loose, okay. Dua-dua item ni Abang Ras dapat semua complete, kecuali kotak je tak ada. Abang Ras dapat dalam 160. Bagi Abang Ras sangat-sangat value yang untuk Abang Ras dapatkan figure ni, okay. Mungkin jatuh dalam satu figure 80, okay. Korang tengok memang sangat-sangat cantik, okay. Korang tengok kat sini, okay. Okay, jadi jom kita ke next part untuk figure review, okay. Okay, jadi kita dah sampai ke part figure review. Bagi Abang Ras figure Deathstroke daripada McFarlane Toys ni memang cantik lah, memang accurate macam dalam movie, okay. Kalau korang tengok kat sini, sekejap Abang Ras zoom kan. Okay, kalau korang tengok dekat sini kan memang sangat-sangat cantik lah. Yang ni bahagian mask dia, okay. Korang tengok mask dia, okay. Yang ni bahagian shoulder dia. Shoulder dia pun cantik. Abang Ras suka lah design shoulder dia macam ni, okay. Nampaklah simetri badan Deathstroke ni, okay. Dia punya shoulder dia besar, okay. Tangan dia pun nice, okay. Korang tengok dia punya dada. Ni dia punya accessories dia, okay. Korang tengok, ni belakang dia. Actually yang ni boleh cabut, yang kejap Abang Ras akan tunjukkan, okay. Yang ni bahagian punggung. Nampak detail McFarlane Toys buat sculpting ni. Dia okey, memang terbaik. Ni bahagian peha belakang, okay. Yang ni bahagian cuff, okay. Cantik lah. Lepas tu yang ni bahagian peha depan, okay. Dan yang ni ada aksesoris. Cuma aksesoris ni kejap Abang akan cerita, okay. Ni lutut dia, yang ni kaki dia, okay. Korang tengok dia punya boot dia ni, memang ukiran dia memang nampak macam boot betul, okay. Memang terbaik lah, okay. Jadi kan, kalau korang tengok dekat sini kan, okay, kita start daripada mask ni. Mask dia ni memang detail ni. Korang tengok yang warna ni. Warna ni sebenarnya dia warna macam hijau gelap. Kalau korang tengok dalam video Abang Ras, dia nampak macam warna biru gelap campur dengan kelabu, tapi sebenarnya dia warna hijau gelap, okey. Korang tengok dekat bahagian hijau gelap ni, dia detail dia memang terbaik bagi Abang Ras. Korang tengok dia ada titik-titik macam ni lah, kalau korang perasan. Korang tengok dari segi mask dia, ukiran ni mask dia pun nampak macam memang emas, okey. Dan sini ada cala-cala Abang Ras rasa ni lebih level of detail dia nak ceritakan pasal macam bergaduh apa-apa, okay. Korang tengok kat sini. Jadi yang ni pun ada, dia macam scar macam tu. Korang tengok memang terbaik lah level of detail dia, okay. Korang tengok. Dan kalau korang nak tengok kan, yang ni gempak lah mata dia. Mata dia ni, kalau korang tengok depan mata korang sendiri, memang dia punya paint job dia memang terbaik mata dia ni. Dan warna ni, kalau korang nak tahu, dia macam warna orange ke warna gangsa tau. Dan kalau korang nak tahu kan, dia ni nampak glossy, okay. Dan kalau korang dah dapatkan figure ni nanti, korang akan nampak dia macam ada glitter sikit, dia macam ada kilat-kilat sikit, okay. Tu yang gempak lah dia buat warna ni. Dia nampak berkilat, okay. Nampak glossy. Dia bukan glossy yang basah, tapi glossy yang berkilat, nampak macam besi, okay. Korang tengok, yang ni level of detail dia punya aksesoris dia memang terbaik, okay. Tapi dia tak boleh gerak, okay. Ni dari apps dia, okay.
Yang ni shoulder dia, yang ni pun memang lawa, okey. Korang tengok, memang lawa. Okey. Dia punya armor dia memang nampak macam dalam video games, okey. Yang ni actually memang boleh cabut Korang tengok dia ada slot kat sini kan. Okey. Ini untuk masukkan dia punya pedang dia, okey. Cuma sayangnya dia tak tertutup sepenuhnya. Dia setengah macam ni, okey. Ni abang letak tepi dulu. Yang ni bag dia, okey. Korang tengok bag dia ni bukan kosong tau. Dia nampak memang macam armor, okey. Korang tengok detail dia memang terbaik lah. Yang ni dia punya punggung dia nampak poket kat sini, okey. Dia punya belt dia, okey. Dan kalau korang nak tahu, dia nampak macam boleh bergerak belt dia, tapi sebenarnya tak boleh. Dia macam sekalikan dengan ni. Sekejap, baru check sekejap. Oh sorry, dia boleh gerak. Okay, dia boleh gerak, tapi dia macam susah sikit. Dia macam ada lekat. Sekejap, baru check Oh dia lekat dengan ni. Dia punya spender, nampak macam spender kan. Dia nampak macam spender ni. Dia melekat, okey. Okey. Yang ni aksesoris dia. Detail dia memang cantik, okey. Dan yang ni semua keras, dia memang korang tak boleh buka ke poket dia ni poket dia ni, okey. Ni tali pinggang dia. Ni pistol dia. Cuma sayang ni pistol dia ni kan, abang rasa kalau at least lah dia bagi lagi satu aksesoris yang kita dapat just pedang je. Weapon yang kita dapat pedang je. Kalau yang ni dia boleh buat boleh keluarkan, boleh masukkan. Bagi Abaras memang perfect lah bagi Abaras, okey. Cuma ni dia lekat je, dia memang lekat. Korang memang tak boleh gerak apa-apa, okey. Tapi level of detail dia memang bagi Abaras memang A lah, okey. Ni kaki dia, okey. Kaki dia korang tengok kat sini. Dia punya lutut dia memang terbaik Yang ni gepak lah, dia punya cuff, bahagian cuff ni, okey. Dan boots dia memang ukiran dia memang apa orang kata detail lah, okey. Okey, dari segi paint job abang boleh cakap kan, paint job dia ni abang rasa kejap okey, dari segi paint job bagi abang rasa agak accurate macam dalam movie, okey. Cuma Abaras tak pasti ni Abaras punya mata macam mana. Kalau Abaras tengok dalam video games, Abaras nampak warna hijau gelap ni nampak macam warna warna kelabu tau. Tapi Abaras tak pasti sebenarnya warna apa. Pada mata Abaras nampak dalam video games dia nampak macam warna kelabu. Jadi yang ni dia warna hijau gelap. Kemungkinan dalam video games tu mungkin hijau gelap. Mungkin dia sebab dari segi faktor lighting dalam video games, okey. Okey. Jadi kalau dari segi articulation, okey, kepala dia ni kita try. Kita boleh ke atas tapi tak boleh banyak, okey. Ke bawah sikit okey. Kalau sengit macam boleh tapi susah sikit, okey. Macam nak terkeluar macam ni, okey. Kalau ini sengit boleh, okey. Kalau pusing kan pusing kita try, okey. Pusing boleh. Okey. Sekejap. Baru fokus kan. Okey. Jadi itu bahagian kepala. Kalau bahagian lengan ni kita try naikkan. Okey. Kita boleh naikkan. Dan kalau kau nak tahu kan, yang ni dia boleh angkat sikit lah. Dia getah tau sebenarnya. Okey. Jadi korang kena boleh, tapi korang kena hati-hati lah, takut tiba-tiba getah ni tercabut ke apa, okey. Dan kalau korang nak tahu kan, dia punya shoulder ni dia ada dua tau joint. Ni dengan yang bahagian biru gelap ni, dia ada dua, okey. Korang tengok kat sini. Okey. Kalau kita nak pusingkan boleh, nak pusingkan. Okey. Kalau nak macam ni, bagi antara shoulder dengan bicep ni boleh pusing. Dia boleh pusing tapi korang kena adjust sebab dia punya ni dia menghalang, okey. Okey. Lepas tu dari segi yang ni antara bicep dengan forearm ni, korang boleh ke depan macam tu. Ke belakang tak boleh, dia tersekat, okey. Nak pusing pun tak boleh, okey. Kalau dari segi tangan ni
korang boleh pusing. Dan kalau korang tengok kat sini, boleh buat macam ni. Okay, korang nampak tak? Macam tu. Okay. Jadi dekat lengan belah kanan pun sama, korang boleh naikkan ke atas. Okay, korang kena adjust sikit. Okay. Okay, korang boleh pusing-pusing. Pusing ke belakang boleh. Okay. Lepas tu bahagian antara bicep dengan apa tu, forearm ni, korang boleh ke depan macam ni. Okay, korang boleh ke depan macam ni. Memang ke depan full boleh. Sebab dia ada 2 joint kat sini. Okay. Kalau ke belakang tak boleh. Pusing pun tak boleh. Okay. Pusing antara yang ni tak boleh. Lepas tu yang ni, lengan ni kita wrist ni kita boleh pusing. Dan kita boleh ke bawah macam ni. Okay. Okay. Jadi kalau dari segi pinggang pula, kita tengok abs dia. Okay. Abs dia ni kita boleh ke depan sikit lah. Okay. Ke belakang pun sikit. Sengit boleh. Okay. Sengit boleh. Kita try pusing. Pusing pun boleh. Okay. Cuma dia agak ketat sikit. Okay. Lepas tu dekat bahagian yang ni, kaki pula, kita boleh 90 darjah. Ke dalam tak boleh. Kita try ke depan pula. Ke depan boleh. Ke belakang pun boleh. Okay. Kita try pusing, boleh tak pusing? Pusing boleh. Okay. Tapi korang kena hati-hati, takut tercabut. Okay. Pusing boleh. And then dari segi lutut pula, lutut ni kita boleh ke belakang sebab dia ada 2 joint kat sini. Kalau korang tengok, dia ada 2 joint. Ke belakang boleh. Kita try. Okay. Okay. Kita ke depan. Ke depan tak boleh. Yang ni dia agak keras sikit. Okay. Ke depan tak boleh. Pusing pun tak boleh. Kalau dari segi yang ni, korang boleh ke bawah kan. Korang boleh ke atas. Try pusing. Pusing boleh. Dan yang ni, tumit dia ni, korang boleh naikkan ke atas. Okay. Ke bawah tak boleh. Ke bawah tak boleh. Okay. Sama juga dengan kaki belah sini, kita boleh keluarkan. Oh sorry, dah tercabut. Okay. Jadi korang kena hati-hati lah untuk adjust dia punya kaki ni. Okay. Yang ni abang tak adjust lebih-lebih, takut cabut. Okay. Lepas tu ke depan boleh. Sekejap ke depan. Depan boleh. Ke belakang boleh. Okay. Lepas tu dia punya ni sama juga macam sebelah kaki sebelah apa tu? Kaki sebelah kiri. Okay. Jadi itu saja untuk part figure review dan articulation. Jom kita ke next part untuk accessories review. Okay, jadi kita dah sampai ke part accessories review. Jadi accessories yang pertama kita dapat ni kita dapat pedang dia. Pedang dia ni bagi Abaras terbaik dia punya dari segi simetri. Okay. Dia punya sculpting dia pun not bad. Okay. Nampaklah dia punya handle dia ni. Okay. Yang ni tempat pemegang dia. Lepas tu yang ni kemas lah dia buat. Okay. Kalau korang tengok kat sini, yang ni dia punya besi dia. Bagi Abaras terbaik memang nampak macam pedang betul. Okay. Dan dekat sini dia punya dari segi paint job dia, Abaras suka warna kelabu ni. Dia nampak macam apa tu, nampak macam berkilat. Okay. Nampak besi lah, warna silver besi. Okay. Lepas tu aksesoris yang kedua kita ada yang ni lebih kepada base base untuk dirikan deathstroke Arkham Origin ni. Okay. Macam biasa dia punya base dia ni cuma just warna hitam dan ada logo yang cantik dekat sini, logo DC. Kalau korang tengok kat sini dia macam sedikit apa orang kata glossy lah, dia punya logo di sini. Okay. Dan dia ada satu je untuk buat masuk dalam slot dia. Okay. Lepas tu last sekali kita dapat yang ni trading card. Okay. Kalau tengok kat sini, sekejap aku dah zoom kan supaya korang boleh baca. Sekejap Okay, kalau tengok kat sini apa tu, dari segi jenis kertas dia premium, dia macam cardboard keras. Okay. Okay. Ini apa tu, glossy. Kita ada figure kita ada karakter Deathstroke daripada Batman Arkham Origin, Deathstroke Batman Arkham Origin. Okay. Lepas tu kat belakang ni kita boleh tengok dia punya data file. Okay. Kau boleh baca ya, bagi dalam 10 saat kau boleh baca.
Okey, nanti korang boleh pause. Okey, jadi korang Baras tunjuk dari dekat. Ini dia punya apa tu, data lah. Okey, detail semua dia. Okey, yang ni yang kecil ni kalau kita tengok, sekejap Baras try zoom. Okey, dekat sini yang lebih kepada logo, okey, dan semua information ni. Kalau korang dah dapatkan figure ni, korang boleh check. Okey, jadi itu saja, aksesoris dia memang tak banyak. Okey, jadi jom kita ke next part untuk figure and accessories matching. Okey, okey, untuk part figure and accessories matching, okey, jadi untuk apa nama, figure Deathstroke ni tak banyak dia punya accessories dia. Jadi part ni akan jadi sekejap dia. Jadi yang base ni korang boleh cocok dia dekat mana-mana kaki. Okey, okey, contoh pada nak cocok dekat kaki belah kiri. Sekejap korang just masukkan dekat slot yang dia ada. Okey, macam tu. Korang kena tekan kuat sikit. Okey, nampak dia dah boleh berdiri. Lepas tu untuk apa nama, pedang dia ni korang boleh letak dekat belakang dia ni. Okey, sekejap. Okey, kalau korang tengok dekat sini, Baras try cabut kan. Okey, okey, kalau korang tengok kat sini, korang boleh letak pedang ni melalui korang cabut benda ni, ataupun just korang direct je. Baras tunjuk kat sini. Kalau korang tengok kat sini, dia ada shape dia. Okey, jadi korang boleh letak je pedang ni ikut shape. Okey, korang kena tekan sikit. Okey, bila dah tu korang just pasang je kat belakang ni. Korang masukkan dalam slot ni. Okey, and then slot ini korang masukkan je. Macam tu saja. Okey, and then kalau dari segi nak pegang, dua-dua tangan ni boleh pegang. Okey, dua-dua tangan ni boleh pegang. Lepas tunjukkan, kita tarik dulu. Okey, okey, contoh tangan belah kanan lah dia pegang. Korang just masukkan je. Okey, korang just masukkan, cuma dia agak ketat sikit. Dia agak ketat sikit. Lepas tu juga korang, dia agak ketat ni. Nampak dia pegang pedang macam tu. Okey, yang ni memang ketat lah. Kena struggle sikit nak pasang. Okey, okey, baru tunjuk dekat tangan belah apa tu, belah kiri pula. Okey, bagi rasa senang, kita masukkan ni dulu, handle dia ni. Masuk handle dia ni. Tu. Okey, macam tu je. Okey, memang cantik lah. Okey, jadi jom kita ke next part untuk figure size and figure size comparison with other figures. Okey, okey, jadi untuk figure size, dekat sini Baras nak tunjuk dekat korang. Kalau kita tegakkan Deathstroke ni, okey, dia punya ketinggian ni Baras rasa ada dekat dalam dekat 6.5 inci. Okey, macam 6.5 inci lebih macam tu, agak tinggi. Okey, simetri dia bagi Baras memang apa tu, memang terbaik lah, macam normal human. Okey, dari segi ketinggian, dari segi buff dia tak terlalu buff. Dia punya buff dia ni sesuai dengan ketinggian dia. Okey, jadi Baras nak bandingkan dekat korang. Baras ada Batman Arkham Knight juga. Okey, Batman Arkham Knight daripada McFarlane Toys. Ketinggian dia memang nice. Okey, memang nice lah, sesuai lah macam dalam video games. Okey, sekejap Baras angkatkan dia punya apa nama, kepala dia. Okay, korang tengok, just nice lah. Okey, memang sama, lebih kurang sama, sorry. Memang sesuai macam dalam video games. Okey, sekejap, lighting terlalu tinggi. Sekejap. Okey, lepas tu Baras nak bandingkan dekat korang. Baras ada Optimus Prime, Transformers Optimus Prime Studio Series 32. Okey,
Kalau korang tengok dekat sini, okay, Transformers Steel Series kurang sikit, okay, dia punya ketinggian dia. Okay, McFarlane Toys bagi Abaras kalau buat figure memang agak tinggi juga. Kalau korang dapatkan macam-macam figure McFarlane Toys agak tinggi, okay. Okay, jadi itu saja. Jom kita ke next part, untuk part figure posing. Okay, untuk figure posing, yang ni posing pertama ya, Deathstroke Arkham Origin. Okay, yang ni posing kedua, okay. Yang ni posing ketiga. Dan yang ni posing yang terakhir, okay. Okay, jadi kita sampai ke hujung video. Jadi secara konklusinya, Abaras boleh cakap Abaras sangat-sangat suggest untuk korang dapatkan Deathstroke Batman Arkham Origin daripada McFarlane Toys ni, okay. Sebab figure ni memang sangat-sangat cantik, accurate macam dalam video games, okay. Dari segi aksesoris, Abaras paling respect dia punya armor dia ni, okay. Armor dan juga aksesoris yang ada dekat badan dia ni, okay. Dia punya level of detail, sculpting dia memang terbaik, okay. Dari segi paint job dia memang nice. Abaras suka dia punya warna oranye ni. Oranye dia macam glitter, okay. Dan juga dia punya sculpting dekat armor dia ni memang sangat detail. Bila korang dah dapat figure ni, korang akan tengok dia ada titik-titik macam ni. Lepas tu dia ada macam kesan scar. Memang terbaik lah untuk harga yang korang dapat. Dan figure yang korang dapat terlalu berbaloi, okay. Korang kena dapatkan. Dan pada pendapat Abaras, untuk figure ni kalau dia dapat tambah lagi satu aksesoris, contoh macam pistol ni, dia dapat buat sebagai aksesoris kedua, untuk figure ni memang perfect, okay. Korang kena dapatkan figure ni, okay. Jadi itu saja untuk video kali ni. Abaras akan buat lagi video-video yang akan datang. Koleksi-koleksi Abaras akan datang. Korang boleh scroll dan tengok dekat YouTube channel Abaras, okay. Dan untuk kalau siapa-siapa nak tengok Batman Arkham Knight punya figure daripada McFarlane Toys, Abaras ada buat unboxing dan review dekat channel Abaras. Abaras akan letak dekat link dekat description, okay. Dan kalau korang ada apa-apa untuk apa-apa figure untuk Abaras review, korang boleh komen dekat video ni ataupun boleh komen dekat YouTube channel Abaras, okay. Jadi kita jumpa dekat video akan datang. Terima kasih korang sebab support Abaras. Assalamualaikum, bye bye.